just cut the video yang macam nak melagakan or anything, and membuatkan korang semua komen yang macam aku ni nak mengaibkan someone ke apa ke. Why? Oh, why? Masalahnya macam masuk. Masalahnya macam masuk and then cakap benda yang macam kau tak tahu je pangkal cerita. Lepas tu tiba dapat keratan yang mana yang orang nak potong untuk menyedapkan cerita. At the end, orang salah faham. Bila orang salah faham, orang komen macam-macam. Yes, I'm the person who love working. I love. Bukan setakat berlakon saya tak harapkan berlakon semata-mata. Saya buat bisnes, saya buat kosmetik, saya buat F&B, saya pergi event sana sini, saya buat sendiri, saya tak ada kilang, semua saya tak buat. Pernah tak fikir benda tu? Tapi bila perempuan je kena, korang boleh, I don't know perempuan zaman sekarang. Kalau kau rasa dia tadi tak habis-habis lagi ke, kau belah lah daripada live aku. Tengah makan, dia saya solat Zuhur. Dan apa dah? So it started with this conversation there. Started with the caption Kasha. Can I explain on that part? I appreciate my mom. I appreciate siapa yang ada dengan I that time during I tengah berpantang, which is mak I. Yeah, I don't know lah. I mean like kita sama-sama perempuan patutnya lagi orang kata lagi memahami, bukan macam dengan cara pelik-pelik. So bila saya baca yang orang kata saya nak aibkan orang tu, nak aibkan orang ni, nothing like that at all. Orang tanya kenapa saya kurus. That is when the conversation started. Okay, kenapa Kasha kurus? I said saya kerja, and kerja saya, syuting saya melibatkan emosi. Saya kena jadi buta, and at the same time saya kena tinggalkan anak saya. Saya tengah sedih. Saya ingatkan saya boleh syuting, rupanya saya tak boleh. And of course dia kata buat comeback. It's a encouragement. Dia nak encourage untuk buat comeback. Okay lah, masalah dia. No lah, it's not about siapa red flag ke green flag. No, nothing like that. Saya ni
just cakap apa yang saya cakap dekat caption, and orang terus macam like petikaikan, oh ni ada masalah lah ni dah, ni lah itulah semua, and star call lah, itulah, so benda sibuk sangat nak tahu mahal rumah tangga orang. Korang tak ada rumah tangga hal korang sendiri ke? Korang tak ada ke hidup korang sendiri ke? Sibuk sangat ke nak tahu hal rumah tangga orang? Lepas tu duk sibuk cakap, oh boring lah sekarang, sikit-sikit cerita curang, cerita ni lah yang korang nak dengar sangat kan? Daripada aku lempang si Bella tu, baik aku lempang orang-orang yang komen entah apa-apa tu, tak tahu jumpa akan cerita. Tak, itu pun boleh macam fikir kot. Tapi Ukasha, dia reply macam ni, tapi Ukasha dulu bukan yang dia kata ke dia tak suka duduk, dia suka bekerja. Yes, I do, but now it's different because I already have a baby. Aku boleh bang sangat. Ini bukan masalah sabar tak sabar tau. Pandainya siapa tah yang pergi edit video tu, potong time tu je. Lepas tu pula yang mana netizen yang paling tahu tu mengarahkan private investigator tu. Konon-konon cakap pelakon bagi income macam ni dah macam tu ke? Kau tahu ke? Ada je selebriti yang tahu macam mana nak manage duit. Not all. So jangan pukul rata. So macam no brain. Is it like that? No brain, is it? If no brand, let me teach you how to got a brand. I thought when woman to woman will understand. Now I understand lah. Why all the woman very gatal one. Very gatal, very menggeletis. Even though tahu husband orang ke tak husband orang ke. Now I know lah. Because everything also perempuan juga salah. Sedangkan you pun perempuan juga. Itu otak akai letak mana? Ponggong ke? Kalau letak ponggong saya pun nak letak ponggong jugalah. Biar sama-sama level. Kita sama-sama letak otak kat sama buntut punya. Hailah, dunia. Pernah ke nampak saya ni bercerita tentang apa-apa sekalipun? Of course, after being a mother, dia punya hati ni like tisu. Dulu saya kuat. Saya setakat gosip-gosip, fitnah benda macam tu, ada saya layan? Tak ada. I persetan kan? Of course I persetan kan. I mempersetankan setan-setan yang mulut macam puaka. So when I become a mother, of course I got triggered and I got sensitive easily. Okay, so I think I have to clarify